telefon tu. Siapa lagi? Dia seorang kat situ. Saya jumpa ni kat toilet. Don't judge a book by its cover tu. Aku dah jumpa telefon aku. Saya bukan pencuri, Cik Ismail. Saya tahulah, semua orang memang takut tengok muka saya ni. Sebab saya ni hodoh. Cik Ismail tahu tak macam mana perasaannya bila orang pandang hina kat kita, tak percaya dekat kita? Walaupun kerjaya saya ni memang nampak hina depan mata Cik Ismail, tapi saya ni ada maruah, ada harga diri. Jangan lupa like, share dan follow Du Drama.